Malam ini malam 29, malam yang dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu Lailatul Qadar. Kita ambil semua tuan-tuan. Setiap malam itu ada pandangan ulama dan ia menjadi booster kepada kita untuk mempertingkatkan ibadah kepada Allah. Kita bukan jenis orang malam 27 je, lepas tu malam lain tidak beribadah. Tak, mungkin ada orang silap sangka tuan-tuan, ustaz ni macam memfokuskan satu malam je. Tidak, kita memfokuskan semua malam ganjil seperti mana yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Imam Ghazali dia ada kaedah. Jadi dia kata kaedah ni aku gunakan, apabila aku menggunakan kaedah ini, aku tak pernah terlepas daripada malam Lailatul Qadar. Kaedah dia apa? Kaedah dia lihat bila Ramadan itu bermula. Kalau Ramadan itu bermula hari Isnin, jatuh bila? Kalau bermula pada hari Selasa, jatuh bila? Jadi tahun ini, pandangan dia tuan-tuan, apabila Ramadan itu bermula pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar itu akan berlaku pada malam 29. Dengan betul, dia akan berlaku pada malam 29. Dan ada juga pandangan ulama menyatakan Lailatul Qadar itu memang di akhir Ramadan, penghujung. Kerana Rasulullah dia mentafsirkan hadis baginda Rasulullah menyatakan carilah Ramadan itu di akhir Ramadan. Jadi bila lagi malam ganjil yang terakhir? Malam 29. Jadi malam ni seakan-akan paper terakhir kita tuan-tuan. Bukan lepas maghrib, insya-Allah tuan-tuan, kita tenang-tenang sikit. Kerana malam ini bukan malam yang biasa-biasa. Malam yang sangat luar biasa.